Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika sehari dua dan masih lagi sampai ke hari ini kita duk bercakap tentang pesta air dekat Bukit Bintang yang tidak pun dikhususkan untuk orang Islam, hanya diberikan tumpuan kepada pelancong. Kali ini saya minta benda ini juga viral seperti mana pesta air dekat Bukit Bintang, iaitu Quranik Madani yang akan dianjurkan 8 Mei 2026 hari Jumaat ini pukul 8.30 hingga 11 malam di Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Tempat yang sama kan, kita adakan Quranik Madani. Jadi minta benda ini viral. Viral sehabis mungkin dan pergilah seramai mungkin, bawa anak-anak. Kepada yang nak meniaga tu akan boleh hubungi pihak Rusia untuk meniaga. Jadi ini program Islamik. Kita nak tengok rakyat Islam dekat Malaysia ini berkumpul. Kalau yang hari tu 80,000, kita nak 180,000. Kena pakat-pakat turun dekat Bukit Bintang. Boleh? Ingat tu. Jangan duduk promosi pesta air saja. Kita promosi Quranik Ramadani yang kita anjurkan 8 Mei ini. Sebar luaskan sahabat.